Alright guys, so kita baru je turun. Kau boleh tengok, kita baru je turun ke Timor Leste. Okey, Timor Leste ni adalah satu negara yang baru dapat kemerdekaan pada 2002. Dan kalau kau perasan dekat Asian Summit hari tu, perjumpaan Asian tu, dorang adalah negara ke-11 yang dapat masuk ke Asian. Dan kau boleh tengok emotion dorang nangis sebab dorang minta untuk masuk ke Asian sangat lama. So saya selepas tengok suasana emosi tu, saya tertanya-tanya macam mana keadaan negara dia, kenapa diorang menghargai sangat-sangat dapat masuk ke dalam Asian. Saya and team saya, kita datang ke Timor Leste untuk tengok sendiri apa semua yang ada kat sini. Saya bagi beberapa benda yang korang takkan percaya. Nombor satu, kat sini diorang pakai mata wang apa tau? Diorang pakai mata wang Man. Tunjuk Man. Oh. Kau akan terkejut. Diorang pakai duit. Diorang pakai US dollar siut. Dollar. Diorang pakai dollar. Okey, nombor satu diorang pakai dollar. Nombor dua, saya tak boleh bagi tahu kat sini. Siapa yang nak tengok, kau boleh pergi ke aplikasi merah esok pukul 6 petang. Susah gila nak sampai sini. Alright, bye.